Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatihah bersama rakan saya Mariam, wartawan cilik daripada Suansa TV. Kami kini berada di Taman Botani Kepong sempena program kejohanan merantas desa 2 dan Fun-Run 2026 SK Setiawangsa. Jom sama-sama kita saksikan suasana sepanjang program berlangsung. Look who we are the dreamer. We make it وعلى آله وصحبه there. Look who we are the dreamer. We make it happen. We are the Guess we believe it. Look who we are. Assalamualaikum Encik Ashraf. Boleh Encik Ashraf kongsikan tujuan utama program ini? Terima kasih kepada adik TVPSS. Tujuan dan objektif merentas desa dan Fun-Run adalah kita nak mengeratkan hubungan antara ibu bapa, komuniti, guru-guru serta JKPFPG, serta kita juga objektif utamanya adalah untuk menyihatkan badan. Ini adalah acara tahunan bagi SK Setiawangsa bagi tahun 2026. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Ashraf. Assalamualaikum Cikgu Adila. Saya nak tanya, apa kelainan program kejohanan merantas desa tahun ini dengan tahun lepas? Okey, untuk pengetahuan semua, kelainan yang kita ada pada tahun ini ialah buat pertama kalinya SK Setiawangsa mengadakan kejohanan merentas desa di luar daripada kawasan sekolah. Dan kita buka kategori Fun-Run lah pada tahun ini. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Apa perasaan awak dapat sertai program kejohanan merantas desa pada hari ini? Perasaan saya sangat gembira kerana dapat nombor 1 dan hari ni hari jadi mak saya. Ni saya punya hadiah kepada dia. Terima kasih. Sama. Apa yang awak rasa best pada hari ini? Kerana saya dapat berlari dengan laju. Okey, terima kasih. Tanya diucapkan kepada semua peserta yang telah menamaikan merentas desa dan Fun-Run pada hari ini. Program ini bukan sahaja menyihatkan tubuh badan, malah ia mengeratkan hubungan antara guru dan murid. Sekian, terima kasih daripada kami Suansa TV. Jumpa lagi dalam siaran akan datang.